Saya teka. Kalau suami anda ada seluar macam ni kan, nampak tak ni? Ni koyak ni koyak. Apa yang anda akan buat? Nombor 1, anda akan jadikan dia sebagai kain buruk. Nombor 2, anda akan buang. Tapi kali ini berbeza. Saya nak ajar anda macam mana untuk membaiki seluar yang koyak macam ini supaya suami anda pakai pergi kerja dengan lebih bersemangat dengan bantuan anda. Nampak? Saya baru perasan lah, seluar dia berdenyut lah. Nampak? Berdenyut kan? Ni panggil apa ni? Bergetah ke berdenyut? Saya panggil berdenyut lah. So kita tetas dulu. Ini cara saya tetas. Saya akan tetap pakai pisau lah . Tengok, kalau pakai pisau dia cepat sikit, tapi ada cara dia. Ni cara dia, dia ada tapak, dia ada penyangkut. Ni penyangkut, yang ni tapak, tangan kiri tapak. So tapak akan tarik bagi tegang sikit fabric tu. Kemudian barulah kita jalankan pisau sebagai maksud saya tu penyangkut tadi tu lah. Okey. So buat lagi macam itu. Nampak? Senang tak pakai pisau? Kalau anda suka pakai pisau ke pakai perentas? Cuba komen sikit. Okey, dah siap. Okey, saya dah tetas dah pada bahagian kelepit bawah kaki dan tetas bahagian sisi. Sebab saya nak buat video lebih cantik, saya kena buat buka besar. Okey, sebenarnya kita kena letak fabric lah untuk buat dia kuat. Tapi saya nak pakai sulina. Akan tetapi sulina ni kita akan buat dalam 2 lapis. Ni saya pakai sulina ni. Anda boleh order dekat Tim Ceria Jati ataupun anda boleh beli dekat showcase Jalan Terbang lah. Kalau ada beg kuning, beli kat beg kuning. Letak sini, tapi kena iron dulu tau. Jom kita iron sekejap. Okey, saya dah buat 2 lapis. Kita letak sini. And then kita akan iron kita iron terus. Guna sulina ni je. Lepas tu dia bukan melekat gitu je, dia ada teknik jahitan pula. Alright, bila kita dah gam, kita tengok dekat sebelah luar. Nampak? Sebelah luar dia nampak rapi sikit lah. Benang-benang yang terkapai-kapai dan keselemasan ni. Bro, what are you talking about, man? Dia dah melokek dah dekat sulina tersebut. So kita iron juga sebelah luar. Okay, step seterusnya apa yang perlu kita buat adalah okay, so sekarang kita guna mesin portable. Kita akan guna fungsi zigzag. Tahu tak fungsi zigzag tu apa? Dia macam ni kak. Nampak tak tu? So kita akan zigzag bersebelahan dulu. Apa maksud bersebelahan? Kejap saya jahit dulu, kemudian saya akan view kepada anda. Okey, bersebelahan ni maksudnya nampak tak? Ini kan dia punya koyak kan? Koyak mula nampak? Yang ini bahagian tak koyak, yang ini bahagian koyak. Maksud itulah sebelah dia. Kalau macam ini, saya akan jahit dekat sini pula. Jom saya tunjuk. Okey, nampak tak? Ni saya jahit dekat sebelah dia. Bila kita dah jahit sebelah-sebelah, barulah kita jahit tengah pula. Okey, ini hasil di sebelah luar. Nampaknya jahitannya sangat cantik di sini. Okey, ni sebelah dalam pula. Ni sebelah dalam. Macam mana? So, apabila kita siap nanti, kita akan kelepit 2 kali. Dah tak ada lubang-lubang, dah tak ada koyak dan bahkan nampak lebih kemas. Nampak? Ni seluar tu dah siap Ini hasil di sebelah luar. Ini asalnya koyak, saya dah jahit zigzag. Ini sebelah dalam. Cuba anda bandingkan dengan koyak. Ni nampak ni. Ni saya keluarkan video. Nampak koyak kan? So bila kita dah cantum, dia jadilah rapi seperti yang saya tunjukkan tadi. So kalau anda nak lagi saya buat video tutorial, video apa yang anda nak saya buat, anda boleh komen dekat tepi ni. InsyaAllah saya akan baca dan saya akan hasilkan yang berkualiti untuk anda. Bagi siapa yang nak menyokong perjuangan Jam Terbang, membina konten yang berkualiti, tekan butang follow. Dan jika anda nak membantu daripada segi jualan, anda boleh pergi dekat showcase, belilah sekeping 2 keping barang. Tanda anda nak menyokong kami daripada segi jualan. Jumpa di next video. Saya Cikgu Jarum Amin. Tengok ni.